Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama kita dalam sekali lagi dalam Health Education Kelantan, Anjuran Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan. Hari ini saya Zaim Samsuri, moderator ataupun pemudah cara untuk kita bincangkan satu topik yang saya rasa walaupun orang tahu satu penyakit ni, tapi orang tak tahu apa yang sebenarnya. InsyaAllah tajuk kita hari ini nak bawakan lagi kusta, derita di balik tembok stigma. Apa masalahnya tentang kusta dan apa masalahnya stigma. Untuk membincangkan hal ni ataupun perkara ni dengan lebih menarik, kita bawakan hari ni dua panel yang saya rasa cukup sesuai untuk kita bincangkan tajuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya tamu Dr. Junaidi. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Dr. Junaidi ni yang kita berkenalan tadi ialah merupakan seorang pakar perubatan kesihatan awam. Mempunyai pengalaman yang lama dalam menguruskan kes-kes penyakit berjangkit, penyakit tidak berjangkit dan sebagainya. Dan di sebelah hujung sana manis hari ini datang bersama-sama kita untuk membicarakan tentang kusta dan stigma ni ialah Dr. Azura. Dr. Azura merupakan pakar kesihatan keluarga. Perubatan kesihatan pakar perubatan keluarga. Ni kena betulkan. Jadi hari ini bukan saja kita bawakan dua pakar kita juga bawakan iaitu nak kata mangsa bukanlah ataupun pesakit yang telah sembuh. Kita bawakan, saya kenalkan dia sebagai Encik Muhammad akibat daripada suasana stigma yang masih menebal dalam masyarakat kita. Kita bawakan juga, tapi hari ni Cik Muhammad suaranya kenal tapi rupanya masih lagi panggil kita tak tahulah siapa dia. Saya kenal tapi orang di luar barangkali mungkin kena kenal secara khusus. Baiklah, hari ni kita nak bincangkan tentang kusta derita di balik tembok stigma. Ramai menyebut penyakit kusta ni, ramai orang kenal penyakit yang lama. Dan bila sebut, kalau saya sendirilah doktor, bila kata kusta, takutlah nak pergi dekat orang tu, jakit ke macam mana, ke kena duduk rumah lain ke macam mana. Dan bila kita fikir lama sikit, dah lah sakit orang yang yang menerima penyakit tu, jadi dipulaukan pula keluarga. Jadi satu, dah lah sakit, dua kali sakit. Bahkan ada yang kata sakit dipulaukan lebih lagi sakit daripada yang ni. Jadi sebelum kita nak pergi lebih jauh lagi lah, sebenarnya apa doktor yang sebut kusta ni, apa nak takut-takut ni, apa benda tak kenal lagi takut dah ni. Silakan Dr. Azura. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi berkaitan dengan penyakit kusta ni, tak kenal maka tak cinta. Jadi kita kenal dululah berkaitan dengan penyakit ni, dan harapnya tak ada yang jatuh cinta lah kepada penyakit kusta ni. Okey, secara ringkasnya penyakit kusta ni ialah sejenis penyakit berjangkit, antara yang tertua juga di dunia ni, termasuk selain daripada penyakit TB kita tu, dan dia disebabkan oleh jangkitan sejenis bakteria lah, kita panggil Mycobacterium leprae. Dan penyakit ni sebenarnya dia wujud sejak kurun ke-19 lagi. Kurun 19 tu bila? Tak boleh nak royak exactly berapa. Tapi kalau kita tengok setting kita dekat Malaysia, seawal tahun 1926, kita dah ada kita panggil Pusat Leprosarium Hospital Sungai Buloh lah. Khusus untuk pesakit kusta, di mana juga dikenali sebagai Valley of Hope lah, lembah harapan untuk pesakit-pesakit kusta. Harapan. Ya, kayaknya masa tu 1926 Sekarang masih ada ke doktor? Sekarang masih ada, tapi lebih kepada cara berbeza lah, cara lebih kepada untuk dia buka untuk lawatan lah. Tapi masih lagi ada pesakit-pesakit yang sebelum ni berada di situlah. Maksudnya yang dah sembuh. Dan kalau kita singkap balik tahun 1920 tu dekat Sungai Buloh, sebelum tahun 1920, saya rasa ramai hok biasa dengan pula jerejok.
Pulau Jerjak. Pulau Keteh. Okey. Even di Kota Baru pun kita ada tempat di mana masa tu pesakit-pesakit kita ni diasingkan daripada komuniti sebelum tahun 1926. Bila tahun selepas masa tu zaman British lah Dr. Saim. Zaman British. Maksudnya selepas tahun 1920, sebelum merdeka. Sebelum lagi. Maksudnya sebelum British menjajah lagi lah. Maksudnya 1926 tu sebelum 1926 terdapat banyak pusat pengumpulan, pusat pesakit-pesakit dikumpulkan. Dan selepas tahun 1926 semua tu dibuka di bawah satu center dekat Sungai Buloh. Cuma dari sudut penyakit ni sebenarnya dari sudut diagnosanya lebih kepada klinikal lah. Maksud doktor mana kita nak tahu macam mana tu kita ni kena kusta, nauzubillah lah. Macam mana tu sebenarnya? Okey, untuk diagnosa, untuk kita kesan seseorang pesakit tu kena kusta, biasanya dari sudut klinikal dan juga ada beberapa penyiasatan lah yang perlu dibuat. Masalahnya ialah skalanya kalau nyakit hok menyebabkan sakit, pesakit akan pergi klinik. Betul tak doktor? Betul. Kalau sakit baru saya pergi klinik. Akan pergi klinik. Kalau tak sakit tak pergi. Yang mencabar dengan penyakit kusta ni tak ada rasa sakit. Betul cik? Benda tu tak rasa sakit. In fact, pesakit-pesakit kita yang ada masalah kusta ni, dia biasanya akan ada macam tumpukan kulit warna lain ke sama ada warna lebih cerah daripada kulit asal ataupun lebih gelap daripada kulit asal, dan benda tu tak sakit. tak sakit. Ada juga yang tak ada rasa. Saya ingat pesakit saya Dr. Zaim, dia suruh saya dia cubit. Tak cubit rasa. tak dok rasa. Hok ni cubit tak rasa. Hok ni cubit tak rasa. Ada juga hok sampai ke bas. Dan ada juga yang even melibatkan muscle. Maksudnya otot jadi lemah. Okey. So tu antara biasanya simptom-simptom yang biasalah. Yang common bagi pesakit-pesakit biasa kusta kalau ni. bertukar warna ni, biasa kalau kita orang yang tak tahu macam mana kan, kita kat panah ni, naik panah lah. Tapi kalau lebih pada panah tu maknanya diberi rawatan masih tak sembuh, mungkin kita kena suspek benda tu dia. Betul. Okey. Sebab orang kita kebanyakannya kata panah, tapi dah ambil rawatan lah untuk jangka masa yang lama, tak sia-sia. Hak tu silakan dapatkan rawatan yang daripada klinik kesihatan terdekat lah. Maksudnya perlu jumpa dengan doktor lah. Doktor, saya nak pergi kepada Dr. Junaidi lah. Duduk sini Dr. Junaidi ni, nak ramai orang kata tak ada dah sekarang ni. Sekarang ni ada lagi ke penyakit ni di Malaysia? Sebab tahun 1920 mungkin dah banyak benda yang kita dah capai sejak kemerdekaan ni. Maknanya ada beberapa penyakit kita dah biasa tiadakan, biasa penyakit-penyakit. Tapi sebenarnya bagaimana keadaan situasi semasa penyakit kusta ni di Malaysia, di Kelantan kita ke di dunia ni sekarang ni? Adakah wujud lagi? Dan adakah masyarakat perlu sedar benda ni? Okey, saya tak saya. Silakan. Yalah, bila saya pernah bertanya lah pada beberapa orang awam lah, kenal tak kusta? Soalan ataupun maklum-maklum yang saya dapat biasanya dia kata, ada lagi ke kusta? Itulah. Seolah-olahnya dia kata kusta ni dah tak ada, ataupun mungkin dah hilang daripada dunia ni lah. Tapi sebenarnya mengikut data yang kita ada, data WHO ataupun Pertubuhan Kesihatan Sedunia pun mengatakan bahawa penyakit memang ada lagi lah. Dan data WHO pun mengatakan bahawa setiap tahun ada lebih kurang dalam 200,000 lah. 200,000 masih ramai lagi. Banyak lagi. Jadi dan sebahagian besar negara memang ada kes-kes kusta ni, dan ada beberapa negara tu memang dia melaporkan kes yang banyak lah setiap tahun. Lebih pada 10,000 kes baru setiap tahun. Contoh yang saya boleh beri ialah negara seperti India, Indonesia juga. Ada jiran kita melaporkan kes yang agak banyak jugalah setiap tahun. Dan di Malaysia sendiri pun kita jangan lupa bahawa kita pun ada juga kes lah melalui data-data yang kita ada tu. Walaupun data kita tu tidaklah sebanyak yang negara-negara lain, tapi masih ada lah. Data kita beberapa tahun lepas menunjukkan ada turun naik lah dari segi prevalent ataupun kejadian kes baru setiap tahun lah.
ada turun naiknya. Namun begitu dengan aktiviti kawalan dan pencegahan yang kita buat setakat ini, insya-Allah keadaan kejadian itu adalah terkawal. Maksud lah, doktor, kita di KKM lah khususnya memang ada langkah kawalan lah. Ada langkah kawalan. Antaranya ialah kita satunya case detection, keduanya adalah saringan kontak yang terdekat, dan seterusnya adalah rawatan lah. Rawatan yang kita beri di hospital, dan seterusnya kita buat prevention ataupun health promotion lah. Saya ada itulah sikit buat homework lah sikit. Dia kata neglected, dipanggil tropical. Betul Dia adalah leprosi ni adalah salah satu daripada penyakit yang tergolong dalam neglected tropical disease lah. Antaranya ialah leprosi, yang lain-lain tu yang saya sedia maklum ialah seperti denggi, malaria sendiri. Antara penyakit-penyakit yang neglected lah, diabaikan dalam bahasa Melayu kita lah, diabaikan. Tapi kita kena ingat dia masih ada lah, masih lagi ada nama lain tak doktor? Sebab saya pun tengah dengar juga kita biasa dengar kusta lah, tapi dia ada nama lain juga seperti Hansen's disease. Hansen bukan Hansen. Hansen macam Dr. Zaim Hansen. Alhamdulillah. Tapi dia ada penyakit Hansen. Penyakit ni adalah dijumpai oleh seorang saintis lah bernama Hansen lah, pada sekitar 19th century lah. Okey. Hari ni nak tanya Cik Ahmad lah. Cik Muhammad datang sini sebelum didiagnose ni, sebelum tahu dapat penyakit ni, Cik Muhammad tahu ke tak kusta ni apa? Sebelum tu lah. Biasa tengok di TV je lah. Biasa tengok di TV. Tapi tengok pun teruk-teruk. Mana tanda awal-awal tu tak tahu lah. Biasa tengok pasal apa dalam TV tu? Macam Sungai Buloh lah. Itulah terlentang gitu je lah. Macam terlentang dah. Ya. Okey. Lepas tu bila tengok orang kena tu, rasa macam mana sebenarnya penyakit ni? Rasa macam kalau kena teruk lah. Kita biasa sihat molek rasa tak mungkin ada. Tak mungkin lah rasa. Macam mungkin rasa orang tua kena ke macam mana. Gitulah. Dan khususnya kepada Cik Muhammad ni, maknanya mula-mula tahu simptom tu, rasa tak apa ke macam ada rasa tu macam tak kena dengan badan ke macam mana? Ya sebenarnya lama sebenarnya. Lama dah. Sejak sekolah. Jadi ia macam ada penyakit tapi tak tahu apa. Jadi lepas tahu ada gone ni macam lega lah sikit. Lega satu. Macam rupa-rupanya ini penyakit saya. Sebab pergi klinik, doktor kata pergi klinik ni doktor jak gini. Macam-macam pandangan. Mungkin doktor-doktor kita mungkin dengan bilangan sebagaimana Dr. Junaidi sebut tadi, kesnya agak kurang. Saya sendiri pun inilah kali pertama saya jumpa dengan pesakit yang pernah menghidap kusta. Mana satu pengalaman dari segi bekerja ataupun merawat orang ni, kalau tak jarang kita jumpa. Tu Cik Muhammad, kita nak berbalik kepada Dr. Azura tadi. Bila Dr. Azura sebut tadi, apakah salah faham atau mitos tadi paling besar yang doktor selalu dengar lah bila sebut pasal kusta? Tak, pandangan masyarakat kita macam mana bila kita share di Facebook kan, betul ke tanggapan sebenarnya? Silakan. Kalau ikut yang kebanyakannya salah faham, satunya macam Cik Muhammad bagi tahulah dia, tak ada dah rasa penyakit ni, tak okey lah kita kena deh, kita muda terang tang-tang lagi ke. Jadi tu salah faham, di mana penyakit ni sebenarnya dia boleh kena ke siapa-siapa pun. Setakat ni kalau ikut data baby je tak jumpa lagi. Baby je belum jumpa lagi. Jadi mungkin faktor dari sudut tempoh inkubasi, tempoh kuman tu terpendam dalam badan kita. Kadang-kadang dia lebih kepada sampai 30 tahun lah. Jadi baby tu very likely jarang sangat lah yang kena. Dan lagi satu salah faham, salah tangkapan berkaitan dengan ni ialah semua orang akan relatekan dengan rebeh hidung. Maksudnya muka rebeh, jatuh hidung. Dia tu antara semua salah faham lah. Sedangkan biasanya kalau dah sampai ke tahap deformity yang teruk, maksudnya kecacatan yang teruk, maksudnya tu ialah penyakit tu dah sangat dah lambat didiagnosa. Maknanya dia dah, orang kata dah tahap yang teruk lah dah. Dah tahap teruk tanpa rawatan. Dikesan lambat dan tidak mendapatkan rawatan segeralah maksudnya. Jadi sebenarnya penyakit ni boleh dirawat tanpa kecacatan kekal sekiranya
benda tu dirawat awal. Maksudnya ada rawatan. Ada rawatannya. Oh, bukan kata dah ada. InsyaAllah. Sebab bila doktor sebut awal tadi, kita asingkan, isolatekan di apa nama, di pusat rawatan. Maksudnya macam Pulau Jerjok apa dan sebagainya. Bukan gitu lah sekarang jawatannya. Sepatutnya bukan begitulah tu. itu Semua proses, salah tanggapan. Mungkin masa tu kefahaman berkaitan dengan penyakit kusta ni masih kurang, dan dari sudut rawatan pun masa tu mungkin tak sebagus sekarang lah. Dan sekarang kalau untuk makluman, kita dah ada rawatan yang berkesan untuk kusta. Bila mana pesakit kita ni menerima rawatan, tak ada masalah, boleh gaul, boleh makan sekali, boleh pergi pasar malam sekali. Cik Muhammad, tak ada masalah, tak perlu diasingkan, dan tak ada masalah pun nak pergi ko, yelah masa lelaki dengan lelaki lah nak saleh ko. So tak adalah isu kena asingkan. Bila dapat rawatan, insya-Allah sembuh dan tidak menjangkiti orang lain. Nak tanya balik sebab tadi kita tanya pandangan masyarakat. Bila Cik Muhammad sendiri, bila di apa panggil, di diagnose ataupun orang kata, oh Cik Muhammad, anda pesakit kusta, apa perasaan time tu sebenarnya? Dan adakah pengalaman orang duk kata, orang kapung duk royak lah macam mana? Sila. Mula-mula tahu tu rasa macam dia bagak ke. Macam mana penerimaan orang. Lepas tu lepas royak kat orang rasa memang ada dia kata tak usah royak kat orang lah. Royak penyakit kulit gitu je. Tak usah royak penyakit kusta ni. Maknanya ramai aku takut. Lepas tu kawan-kawan tu lari ke daripada tu kalau hok kena tu? Kawan-kawan tak lari je. Okey lah, terima molek. Okey, alhamdulillah. Satu penerimaan yang baik. Cuma orang kampung tu jangan royak kat orang gitulah. Ya. Okey. Maknanya patut ada kecabaran yang terpaksa dihadapi dari sudut kehidupan seharian lah maknanya. Tak ada apa. Alhamdulillah, macam biasa lah. Cuma kena suruh rahsia tu ya. Jangan royak kat orang tu ya. Jangan royak kat orang. Kalau royak kat orang tu jadi lagu mana agak-agak? Orang kata gapo kalau royak kat orang? Dia kata takut orang lari lah. Lari daripada kita. Ni satu ni panggil stigma ni. Satu stigma ni apa Dr. Junaidi sebenarnya? Stigma ni Cek Kelantan ni. Boleh walaupun bukan orang Kelantan. Stigma ni biasa kita dengar orang sebut stigma, tapi nak explain tu agak susah. Tapi saya boleh guna ayat yang ringkas ni, macam kita chop lah, atau tu kita label sesuatu yang negatif lah kepada seseorang tu berdasarkan apa yang dia ada. Contohnya macam penyakit apa yang dia ada, kita label negatif dah ke dia. Tak ada apa-apa lagi. Saya bagi contohnya macam bukan leprosi lah, selain pada leprosi. Contohnya macam pesakit yang ada HIV contohnya ni. Kita suka label bila orang ada HIV ni, dia buat kerja-kerja yang tak elok ni. Macam ada masalah sexual interaction dengan orang yang bebas, homoseksual dan sebagainya. Tapi sebenarnya maklumat tu sebenarnya mungkin tak berapa betul lah bagi saya lah. Sebab ada juga di kalangan pesakit-pesakit HIV ni sebenarnya bukan dia dapat HIV tu daripada kerja-kerja yang kotor yang kita persepsi kita tu, tapi mungkin dia tidak bernasib baik. Contohnya dia dapat daripada ibu dia, vertical transmission, ataupun dia pernah ada aksiden yang berat, yang serius, memerlukan transfusion darah dan sebagainya, dia terima darah yang tercemar. Jadi walaupun begitu pun orang label dia sebagai dia ni kerja kotor dulu ni, sebab tu dapat HIV. Itu salah satu contoh lah. Itu contoh yang kita nak kaitkan stigma tu apa lah sebenarnya. Bagi leprosi, macam Dr. Azura mention lah, dia sejarahnya lama lah, daripada zaman dulu lagi. Even jumpa bakteria ni dalam mumia zaman-zaman Mesir dulu. Jadi benda ni dah lama, dan pada masa tersebut Fir'aun lagi maknanya dah ada, cuma dia tak tahu apa yang menyebabkan. Jadi pada masa tersebut dia orang kata ini mungkin penyakit disebabkan oleh hukuman Tuhan ataupun kerana dosa dia dan sebagainya. Jadi benda tu melekat sampai lalu ni sampai ke masyarakat kita lalu ni pun masih lekat lagi persepsi tersebut lah. Yang menyebabkan stigma tu masih ada lah. Persepsi yang tidak baik lah, yang tidak baik lah, yang negatif lah. Negatif. Saya ingat time dulu kita uruskan COVID, Doktor. Awal-awal kan, time tu pesakit 1, 2. Jadi time tu bila saya yang call orang tu, takziah puan disahkan positif COVID. Perkara pertama, jangan bagi tahu orang lain. Dan dulu apa panggil,
kita semua time tu kita masukkan ke ward sebelum ramai kes tu, kita masukkan ke ward. Saya ingat lagi time tu, doktor jangan mari dengan ambulans sampai ke rumah saya, kita jumpa mana-mana. Stigma lah. Jadi tu awal, tapi bila akhir semua orang dah kena. Saya kena ke? Dia macam perubahan tu sebab ramai dah yang kena tu. Ni stigma juga kan? Stigma jugalah. Maknanya pada awal ni sebab orang kata bila dia yang kena, mungkin dia adalah punca kepada orang lain terjangkit. Punca daripada stigma ni lah, puncanya lah kurang pengetahuan lah bagi saya tentang penyakit tersebut lah. Dan hari ni kita nak bagi jelas. Kita nak bagi jelas lah. Sebenarnya dengan pengetahuan yang baik tentang penyakit tersebut, insya-Allah lah benda ni mitos yang kita sebut tadi tu, stigma ke kita boleh kurangkan insya-Allah. Doktor, sebab tadi doktor sebut kita ada buat KKM ada langkah panggil untuk pergi detect case dan sebenarnya sebelum pergi ke tahap tu, macam mana sebenarnya kuman ni berjangkit? Sebab tadi kata boleh duduk salam, Dr. Azura sebut boleh, yalah jumpa. Sebenarnya dia jangkit macam mana? Dr. Azura tapi tak apa, saya try jawab lah. Sebenarnya untuk kuman kusta ni dia berjangkit bukan melalui macam sentuhan macam kita bagi tahu, sentuhan duduk dekat ke apa ke, tapi lebih kepada respiratory droplets lah. Yang kita biasa dapat daripada orang tu yang ada jangkitan tersebut, dia bersin ataupun batuk, kita pula duduk dekat dengan dia, dan kita boleh dapat daripada tu lah. Tapi kita kena ingat juga bahawa macam Dr. Azura bagi tahu tadi, jangkitan dia tu lambat ataupun slow lah. Dia bukannya cepat macam contohnya penyakit berjangkit yang lain, contohnya macam 2 minggu dah ataupun COVID, dia cepat. Jadi dia ambil masa yang lama untuk dia punya simptom tu develop. Okey, tadi kita pergi kepada Dr. Azura balik. Sebenarnya rawatan ni ada, macam mana nak pergi tu? Takut nak klinik tu saya kusta ke nak macam mana sebenarnya. Yalah, tiba-tiba kulit kita ni tukar sikit ni, nak pergi tu, nak memulakan rawatan tu. Sebab kadang-kadang pergi ke banyak klinik dah, orang kata orang bagi minyak comor lah apa semua sekali, dah tukar apa semua sekali. Nak ke tempat sepatutnya, di mana dia dirawat ni nak tahu juga. Silakan Dr. Azura. Untuk makluman semua fasiliti kesihatan di Malaysia, kita boleh pergi mana-mana klinik kesihatan pun, cuma kita ada bahagikan pusat rawatan, antara klinik kesihatan ada yang pusat rawatan khas untuk kusta, dan ada yang kita panggil pusat rawatan 1 dan pusat rawatan 2 lah. Dan contohnya kalau di daerah tempat saya bertugas di Tumpat tu, ada 2 pusat rawatan yang utama lah, di klinik Penggalan Kubur dan klinik Bandar Tumpat. Tapi ni ialah bagi kes-kes yang telah disahkan. Jadi ubat boleh ambil situ. Boleh ambil situ je lah. Cuma kalau ada maksudnya masalah kulit, sebarang masalah kulit boleh ke mana-mana klinik kesihatan pun. Jadi klinik kesihatan tersebut akan channel kepada yang sepatutnya lah, sama ada ke klinik pusat rawatan kusta ataupun ke hospital besar pakar kulit di Hospital Kota Baru. Mungkin ialah dulu mungkin kesedaran berkaitan dengan dan latihan berkaitan dengan penyakit kusta ni mungkin kurang lagi, tak macam sekarang tak sampai tahap sekarang ni. Dan kalau kita tengok sekarang ni, lebih ramai doktor kita yang terdedah, yang dilatih berkaitan dengan kusta, untuk detect, untuk kesan dan juga rawat ataupun untuk channel ke tempat yang sepatutnya. So ada masalah kulit boleh pergi ke mana-mana klinik kesihatan. Doktor rasa stigma ni lah yang adakah stigma ni menjadi punca kenapa rawatan ni menjadi orang delay, sehingga walaupun rawatan doktor sebut tadi dah moden, semua dah lengkap, adakah stigma ni salah satu punca orang takut nak pergi mendapatkan rawatan, doktor rasa? Saya rasa kalau di kalangan masyarakat kita, stigma tu wujud bila pesakit disahkan ada penyakit. Bila disahkan. Tetapi sebelum disahkan, masalahnya ialah penyakit tu tak sakit dan biasanya orang kita panah, tak ada gapo, boleh sebab tak sakit kan. So tu yang menyebabkan kelewatan dari sudut pengesanan penyakit tu. Jadi lebih kepada
kesedaran lah kalau saya boleh kata. Maksud doktor lepas tahu baru tu. Biasanya lepas tahu baru ada stigma kebanyakan macam tu lah. Bukan sebelum tu nak pergi merawat tu dah takut dah nak pergi macam kalau orang nak check HIV test atau sebagainya doktor sebut tadi. Debar dulu dah pergi. Sebenarnya kalau rawatan tadi boleh macam orang biasa dah kesembuh sepenuhnya ke, macam kalau orang kata kalau HIV dia kurangkan dilemahkan. Kusta ni memang sembuh betul ke macam mana? Boleh sembuh. Dia boleh berkahwin macam biasalah kehidupan, berkerjaya dan sebagainya. Ya, boleh bekerja, boleh bersosial, boleh ada keluarga, boleh kahwin Cik Muhammad. Cik Muhammad dah kahwin dah? Belum lagi. InsyaAllah. Lepas dengan penerangan ni boleh kahwin. Sama je bila sama dah dengan dirawat, orang biasa. sama dengan orang biasa. Alhamdulillah lah. Itu ialah stigma yang kita nak buang daripada mentaliti masyarakat kita dan pesakit kita jugalah. Di mana pesakit kita pun sebenarnya maaf Cik Muhammad kadang menstigmakan diri sendiri. Dia rasa orang stigmakan. Tapi baguslah Cik Muhammad tawarkan diri. Bukan maksudnya kita jemput, datang bersama kita hari ni, satu benda yang cukup rasa tu. Boleh Cik Muhammad share tak apa yang jadi macam semangat tadi kan? Maknanya bila setengah kita tengok pesakit kalau kusta ni dia macam tak nak berjumpa orang, duduk rumah, macam Dr. Azra sebut, dia sendiri menstigmakan diri sendiri. Tapi Cik Muhammad kekal untuk terus berjumpa positif, jumpa masyarakat, ambil ubat sepatutnya. Apa yang membantu jadi benda tu? Ya sebenarnya sebab punca tahu kita boleh treatment. Sebab tahu boleh sembuh tu ya. Jadi sebab tahu boleh sembuh. Sebab tahu boleh sembuh jadi okey belaka. Keluarga pun support. Ya, tak ada masalah ke apa. Kawan macam sebut tadi, kawan pun panggil tak tinggalkan. Keluarga pun support tu. Saya salah satu benda yang orang panggil jadi faktor jadi semangat lagi lah. Sebenarnya nak kembali doktor, nak kurangkan ataupun hilangkan, nak hilangkan macam lambat lah prosesnya, tapi adakah cara yang kita perlu buat secara teratur? Silakan doktor. Bila kita sebut pasal stigma ni, dia memang dah lama lah berakar umbi di kalangan masyarakat. Saya nampak lah bila kita nak menghapus atau mengurangkan stigma secara keseluruhan memang susah lah sebenarnya. Sebab dah daripada turun-temurun memang macam tu. Cuma kita boleh kurangkan lah, insyaAllah. Antara yang saya boleh sebut ialah macam tadi saya mention tadi, merujuk balik kepada punca lah. Macam tadi kita mention punca dia mungkin dia kurang pengetahuan, kurang pendedahan, kesedaran tentang penyakit ni. Jadi yang pertamanya kita kena pupuk kesedaran dan juga instilkan pengetahuan lah daripada kalangan masyarakat lah. Apa itu penyakit depresi ataupun kusta ni, apakah rawatan yang ada, adakah dia boleh dicegah dan sebagainya lah. Yang itu yang penting lah. Sebab ni macam mitos yang kita sebut tadi tu, di kalangan masyarakat satunya ini satu sumpahan penyakit-penyakit yang mungkin keturunan contohnya kan. Sebenarnya bukan, disebabkan oleh jangkitan. Jadi jangkitan ni memang ada obat pun. Obat kalau sempurna makan tepat pada waktu, insyaAllah boleh sembuh sepenuhnya. Dan even bila dah start rawatan tu pun dia tidak berjangkit kepada orang lain dah. Bila mula tu dah start tu, tak ada masalah. Dia memang dah tak berjangkit dah sebenarnya. Yang tu yang antara masyarakat ni kadang-kadang dia tak berapa jelas lah tentang tu. Jadi tugas kita lebih kepada nak menjelaskan apa itu leprosi, rawatan apa yang ada, boleh dicegah, boleh dirawat. Yang tu yang nombor satu lah bagi saya. Yang keduanya kita kena wawarkan lah benda ni di platform-platform kita, contohnya macam TikTok ke Facebook ataupun program macam ni lah. Kita buat podcast untuk maklumkan isu-isu berkaitan juga maklumat lah. Dan juga kerjasama masyarakat jugalah bagi saya. Masyarakat bagi sokongan lah kepada pesakit kita ni dari segi emosi. Mungkin majikan lah contohnya, mungkin dia sebelum ni dia macam orang kata skeptikal tentang pesakit-pesakit ni, nak dapat kerja pun susah. Jadi dia boleh, bila dah tahu maklumat yang kita ada ni, dia jelas, maknanya dia pun tak ada persepsi yang negatif lah. Dia boleh bekerja macam biasa. Boleh lah majikan nak ambil dia sebagai pekerja dia. Jadi dia boleh meneruskan hidup dia macam orang biasa lah. Boleh ada kehidupan, boleh kahwin contohnya Cik Mat contohnya gitulah. Saya menarik tentang pekerjaan tadi. Sebab ni banyak yang bukan penyakit ni sajalah, banyak penyakit-penyakit lain ataupun situasi macam kecacatan dan sebagainya menyebabkan majikan ni susah nak mengambil kerja. Nak tanyalah
Cik Muhammad sendiri, pengalaman dalam urusan bekerjaya ni macam mana sebenarnya? Ada ke kesusahan sedikit nak tengok? Tak, saya bekerja sendiri, jadi bekerja sendiri, tak ada lah benda tu lah. tak ada. Maknanya tak pernah pergi bekerja tempat kerja sendiri je lah. Alhamdulillah, ni satu tu lah. Mungkin sebab dengar juga banyak cerita tentang tu. Saya nak balik ke Dr. Azura sebab Dr. Azura ada pengalaman merawat pesakit kusta. Ada berapa orang lah, Doktor kan? Ada. Jadi apa situasi yang biasa berlaku? Selain daripada yang Cik Muhammad ni, saya tengok cukup positif hari ni. Sangat positif. Saya kata ni contoh pesakit yang positif, dia cepat sembuh lah kalau orang positif ni. Tapi ada tak pesakit-pesakit yang orang panggil tak ada apa-apa lagi dia, ya Allah, macam mana ke? Silakan Doktor. Ya, betul. Yelah, memang ada di kalangan pesakit kita yang sangat bersemangat untuk sembuh, sangat positif macam Cik Muhammad kita lah. Mungkin yang saya cakap tadi, mungkin hanya segelintir yang ada menstigmakan diri sendiri, tapi mungkin tak ramai lah, sedikit lah. Cuma biasanya apabila di peringkat awal didiagnose tu, biasanya memang kita akan bermain dengan emosi lah. Dari sudut penerimaan pesakit, dari sudut self-blaming. Apa salah saya, doktor? Kenapa saya yang kena? Kenapa bukan orang lain? Adakah saya jahat? Adakah ini hukuman? So tu ialah antara proses, kita panggil proses grieving. Maksudnya sebelum menerima Cik Muhammad, nak terima tu bukan senang. Kita duk fikir, apa kenapa saya? Kenapa kita? Itu ialah antara reaksi biasa lah. Dan kita di peringkat kesihatan ni, bukan setakat kita utamakan dari sudut rawatan, kita juga memberi sokongan emosi. Dan dari sudut stigma pun kita memang ambil maklum lah. Maksudnya dari sudut kerahsiaan memang kita jaga. Dan bila kerja-kerja yang melibatkan kita perlu buat contact tracing dan sebagainya, memang kita sangat-sangat menjaga supaya benda tu tak dibocorkan kepada orang-orang sekeliling lah. Sebab kita tahu emosi pesakit kita di peringkat awal ni ada juga yang agak kurang stabil. So kita nak kena peka dan sensitif lah terhadap perkara tu. Maksudnya dia macam rawatan tu ada, doktor sekejap je doktor tulis ni ubat dia makan, tapi yang lebih daripada tu doktor kena bahagian emosi tu perlu di moral dan sebagainya. Yang tu paling penting dalam proses rawatan kusta. Kerana ubat tu biasalah bagi ubat dan sebagainya. Dan lagi satu mungkin dari sudut tempoh rawatan lah. Cik Muhammad lama deh. Setahun. Ya. Setahun ya rawatan dia. Sebab kita ada dua jenis lah, kita panggil yang yang kurang, yang tahap yang tak berapa teruk ataupun post-surgery tu mungkin kulit yang terlibat tak banyak dari sudut bilangan dan sebagainya. Yang tu biasanya rawatan tak lama, 6 bulan sahaja. Macam sakit TB lah kan. Tapi kalau kes yang multiple surgery ataupun yang banyak melibatkan lesion-lesion yang lain kan, yang tu sampai setahun lah. Kalau dulu even ada yang sampai 18 bulan. Masya Allah. Kesabaran. Yo, sangat kena istiqomah dan konsisten untuk makan ubat. Cik Muhammad makan elok ubat ke ada juga? Tak sikit, cukup. Tak sikit lah. Bagus pesakit tu. Jadi penting untuk kita fahamkan, bagi kefahaman kepada pesakit untuk makan ubat ikut jadual yang ditetapkan. Dan juga of course setiap ubat tu adalah ialah kesan sampingan, kesan sampingan. Kadang kebanyakannya yang tak teruk lah, tapi kadang-kadang ada yang nasib kurang berbeza baik lah. Ada juga yang ada kesan sampingan, ada yang tak ada masalah pun. So tu antara benda yang kita kena bagi sokongan, bagi kesedaran kepada pesakit bahawasanya benda sementara sahaja. Lepas ni bila once dah dia akan ambil masa, dah settle, dia sudut kesan sampingan dan sebagainya. So memang kita dekat pusat rawatan ni memang kena, nak katanya berkolaborasi dengan baik lah dengan pesakit kan. As a teamwork, maksudnya kita perawat sama-sama. dan pesakit sama-sama kena bagi panggil kerjasama dan kita pun kena faham keadaan pesakit kita. Satu tu Dr. Cik Muhammad tadi sebab nak bagi kita tadi pengalaman makan ubat tempoh yang lama, macam mana bertahan? Biasa orang makan antibiotik ni doktor, seminggu tak boleh, 3 hari tu tak boleh lagi dah. Macam mana dia? Boleh share tips tak?
Makan waktu malam kira macam-macam pun kena makan. Letak kat tempat yang boleh nampak gitu ke? Efek dia pun banyak ke kadang sampai belah-belah biji sekali sehari. Oh, dia ubat dia banyak dia punya tu. Oh, okey. Tapi boleh makan. Tak ada kata tu. Telai juga. Dia maksud saiz ubat tu jadi satu faktor juga. Dan juga mungkin ada komplikasi jugalah yang menyebabkan kena makan ubat banyak. Gitu. Dan sebab maknanya tu. Tapi tetap makan ubat, bertahan. Tetap makan. Dan alhamdulillah hari ni ada hasil yang lebih baik lah. Dan kita rasa keluarga Encik Mat pun banyak bagi sokongan, betul dari segi nak makan ubat dan sebagainya. Kena pesan-pesan juga mak ke ayah ke pesan ke pesan makan ubat. Dia kena ada orang yang pesan tu. Sebagai satu itulah dorongan. Untuk tu. Jadi untuk terakhirlah Cik Muhammad pesanan lah kepada pesakit, pesanan kepada rakan-rakan pesakit. Apa mesej yang boleh bagi tahu kepada dia orang? Kena ada awareness lah, kesedaran terhadap penyakit ni sendiri. Sebab ada tahu ada penyakit ni, ada sang dia penyakit ni, dia pula ada simptom tapi nak lari juga. Ada juga macam ni. Kadang-kadang dia nak hide juga. Patutnya mendapat rawatan. Patutnya gecek lah. Satu pesanan yang baik, maknanya semua yang menonton ni boleh share. Kena tahu penyakit ni macam mana. Mungkin banyak saluran sekarang ni doktor. Dengan TV ada semua dalam pamphlet dan sebagainya, media sosial pun banyak. Kena tahu macam mana. Dr. Azura pula sebagai pesanan penaja ke macam mana kita nak kata kepada hari ni, kepada semua yang menonton kita pada podcast HER ini, silakan. Sebagai pesanan ringkas lah. Pesanan ringkas. Satunya sebelum tu saya nak address jugalah keberanian Cik Muhammad untuk tampil di public. Di public ni. Bila first time saya approach Cik Muhammad ni, tak gogek, tak ada kata payah ke apa. Kira yo tu. Alhamdulillah. Maksudnya memang kira sangat positif, sangat bersemangat untuk berkongsi pengalaman, untuk memecahkan tembok stigma kita. Tembok stigma, tajuk kita hari ni tu. Alhamdulillah. Jadi untuk pesakit community di masyarakat kita di luar sana, sekiranya anda ada masalah jangkitan kulit yang rasa macam dalam tempoh yang lama tak sembuh-sembuh, kena dapatkan rawatan segera, biar doktor yang tengok daripada kita terubat ni kan. So sebab penyakit kusta ni boleh dirawat dan kecacatan kekal boleh dielakkan sekiranya rawatan diberikan awal. Maknanya mesejnya awal. Kalau awal maknanya kena datang awal. Kalau ada nampak masalah tu kena pergi awal, supaya rawatannya lebih cepat dan penyembuhan secara menyeluruh, tak sempat dia sampai deformity lah ataupun pada ada kecacatan berlaku, betul Dr. Sebagai tu Dr. Junaidi, saya dikhabarkan bahawa ada program khusus untuk Hari Kusta peringkat negeri Kelantan. Mungkin di samping mesej kepada masyarakat, ada nak promo ke macam mana program tersebut, silakan. Okay, terima kasih. Kita berbesar hatilah untuk memaklumkan bahawa pada 11 hari bulan Jun 2026, pihak PKD Tumpat dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan akan menganjurkan sambutan Hari Kusta peringkat negeri Kelantan dan juga Hari Literasi Kesihatan pada masa yang sama di Masjid Al-Hidayah Gerong di Tumpat, Sungai Pinang Tumpat. Pada 11 hari bulan, berbagai aktiviti dijalankanlah. Antaranya untuk kesihatan, kita ada fun walk, kita ada saringan kesihatan, kita ada juga berbagai agensi yang terlibat untuk pameran lah, seperti JPJ, Tabung Haji, Majlis Daerah, Pejabat Tanah dan sebagainya lah. Dan juga kita ada cabutan bertuah lah untuk semua hadiah yang apa bertuah. Apa yang special? Hadiah tu agak special juga. Saya boleh sebut ke? Silakan. Kita nak ajak semua masyarakat, khususnya di InsyaAllah Tumpat kalau ada yang bertuah, nanti kita ada cabutan bertuah. Hadiah utama gold bar dan juga gold coin, dan juga hadiah lain lah, seperti ais dan lain-lain lah. Masya Allah. Jadi untuk tu saya jemput semua bagi masyarakat, khususnya di Tumpat lah,
di kawasan Sungai Pinang dan sebagainya untuk sama-sama memeriahkan majlis tersebut. Kalau yang lain nak datang pun boleh kan? Boleh. Insya-Allah. Dan kita ada beberapa program yang cukup menarik. Saya difahamkan oleh Dr. Junaidi tadi, banyak program menarik. Jadi sama-sama sebagai kita sambutan Hari Kusta Peringkat Negeri Kelantan yang kita buat untuk elakkan atau tambah lagi kesedaran pada masyarakat dan juga kurangkan stigma supaya masyarakat kita ni panggil lebih sedar dan proses rawatan ni bukan sahaja melalui ubat saja, tapi ia perlu dirawat dengan ilmu, kefahaman dan kerjasama kemanusiaan antara satu sama lain. Oleh itu hari ini saya rasa perbincangan kita cukup menarik. Saya rasa untuk hari ini setakat sini saja dalam HE Podcast. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.